Yo guys, welcome to my video. Tak sampai setahun lagi kereta GR Yaris aku sebenarnya dah kena servis tau. So dalam video ni aku akan ceritakan dekat korang pengalaman aku, berapa servis cost nak servis kereta ni, apa yang korang kena tukar. Sebab kereta ni dia bukan normal punya kereta tau. Sebab dia ada 4-wheel drive, all-wheel drive lah. Lepas tu enjin dia pun unik juga, 3 silinder. So, ada penjagaan spesifik dia yang korang pun kena tahu. Dan aku pun kena ambil tahu, kalau tak boleh. And then since penggunaan aku ni macam like normal dan juga kadang-kadang kita pergi track, so dekat sini aku akan ceritakan segala benda, alright? So jom, ikut aku pergi dekat service center lepas aku settle semua benda, alright? So untuk kereta ni sebenarnya korang kena spend duit lebih sikit tau. Sebab apa? Kereta ni kalau kan CC dia tak adalah besar dan dia tak ada bagi problem yang buatkan korang sakit kepala. Nak kena ada wear and tear yang banyak, nak kena servis pun tak banyak sangat. Sebab ni adalah kereta Toyota. In terms of engine, macam aku cakap, kereta ni pakai turbo punya engine, 1.6 liter je. And dia pakai 3 silinder. Korang kena aware a few things yang aku kena highlightkan dekat dalam video ni. Dan macam mana nak servis kereta ni. Perlu pergi dekat official Honda Toyota ke? Perlu pergi dekat GR punya, orang kata, tempat untuk servis je ke kan? Sebenarnya tak. Dia tak complicated sangat. Dia normal wear and tear. Dan aku faham Toyota dia buat kereta ni untuk rally kan. So semua benda kau rasa macam like complicated, tapi sebenarnya tak sangat. Alright. So aku akan tunjukkan dekat korang enjin kereta ni lah kan. Kita payung sikit, tengok macam mana. Tak semua orang tengok semua video GR Yaris aku kan. So kali ni korang tengok sini lah sebelum kita cerita lagi pasal servis kereta ni. Alright. So ini, wah panas. Panas gila. Itulah, kau singkit sangat tak beli damper kat sini kan. Ada je jual damper tapi kita nak berjimat. Alright. Apa yang korang tengok dekat sini adalah enjin untuk Toyota GR Yaris. Kalau GR Yaris yang tak turbo tu dia lain, totally lain. Internal dia lain, cuma silinder je yang sama. Yang ni 1.6, yang tak turbo tu 1.5. So macam mana dengan minyak, Fazli? Nak kena servis banyak ke? Kalau kan ada 2 minyak yang korang kena servis dekat kereta GR Yaris. First, dia punya engine. Yang kedua, actually dia punya rear axle. Actually 3 lah. Dan satu lagi adalah korang punya gearbox. So, kereta ni mileage dia dah 32,000 km tau. Aku beli pun recon. And dia bukan servis dekat kedai luar. Dia actually servis dengan Toyota Malaysia tau. So, dekat sini dia pristine condition. Sangat stock masa aku beli. Tapi aku yakin banyak je aksesoris dia pasang. Jangan ingat aku tak perasan. Tu je lah kepada owner yang lama. Okay? Aku perasan semua benda tu. Cumanya dia punya servis dekat sini kena servis setiap 7,000 km. Kau kena ingat, ni kereta performance, dia bukan normal punya kereta. So banyak benda yang wear out cepat. Dan juga korang kena take precautions, especially minyak hitam. Dan ni adalah high compression juga in terms of dia punya engine tu. Alright, so minyak yang aku pakai dekat sini, brand dia daripada Amsol. Sekejap, aku tunjukkan dekat korang minyak yang aku pakai. So ni dia guys, minyak yang aku pakai daripada Amsol. Yang ni susah juga aku nak nampak dekat kedai yang luar. Cuma kedai yang usually aku servis je akan ada minyak ni. Dekat sini kepekatan ni korang boleh nampak 0W-30. So 30 ni dia pekat sikit daripada normal punya minyak. Usually kalau korang servis dekat service center, dia bagi minyak 0W20. Tapi yang ni kita ambil pekat sikit, so that dia boleh save lah korang punya enjin ni daripada berlaku apa-apa kalau korang tiba-tiba macam nak buat lenjan kan. Dia sesuai lah kalau korang selalu bawa spirited driving kan. Dan bukan aku nak promote pun, ni je yang aku rasa sesuai untuk pakai dan juga available dekat kedai yang aku servis tu. And another thing lagi, dia pakai 100% synthetic.
ada yang normal brand yang korang pakai tu dia ada campuran chemical kan. Normal je campuran chemical ni. Cuma yang ni dia fully synthetic, 100% synthetic katanya lah untuk brand ni. Other than that, aku actually isi banyak sikit dekat dalam enjin kereta ni. Sebab apa? Kita tak pakai oil baffle tau dekat dia punya sump. So dekat situ kalau kita bawa dekat track, kita nak elak oil starvation. Dan aku tak ada oil baffle dekat bawah. Selalunya orang pasang tak nak bagi oil starvation. So dekat situ kita kena letak extra sikit minyak hitam, so that dia tak adalah benda-benda yang tak diingini. Aku tak adalah main track dekat sini over sangat kan, betul-betul lenjan kereta ke. So far aku main masih lagi selamat dalam 3-4 lap setiap kali. Lepas tu aku berhenti. So tak adalah macam like 10 round kan, tak ada. Aku main sekejap macam tu je. Sebab kita tahu limit untuk enjin kereta ni dan kita cuba elak catastrophic punya failure lah. Lepas tu ada lagi yang normally korang tukar untuk kereta lain. Contohnya macam dia punya oil filter, yang tu pun pakai yang normal juga, harga RM48. Ya, dengan harga yang aku dah buat sekarang ni, dengan tukar minyak sahaja dalam RM460 Malaysia. Just untuk tukar minyak sahaja sekarang ni. Dan juga tukar filter, dia jadi RM500 lah kan. Give and take macam tu. Upah pun dalam RM50. Alah, jadi RM550. Comparekan dengan kereta JDM aku yang dulu dalam like 700.5. Compare dengan yang ni kan. So yang ni a bit expensive. Tapi ada satu benda lagi yang korang kena tahu. So dekat kereta ni dia pakai all-wheel drive macam aku cakap. So dia ada, so kereta ni akan pusing dari depan dan juga belakang. So dekat belakang ni, rear axle sepatutnya korang kena servis juga. Normal punya kereta, korang kena servis at 40,000 km ke atas ataupun 60,000 km ke atas. Tapi untuk kereta performance, aku diberitahu lah yang korang kena servis at 10 hingga 15,000 km rear axle dia sahaja. So dekat situ korang tahu yang bezanya kereta ni dengan normal punya kereta. Konti aku yang lain pun servis at 60,000 km tau. So jauh beza kalau kan bandingkan dengan kereta yang ni. Kalau korang bawa spirited driving, bawah 10,000 km. So dekat situ bayangkan kos untuk kekalkan apa yang korang nampak dekat depan mata ni. Maksudnya dekat sini dia bukan normal punya wear and tear dan juga bukan standard punya kereta yang korang boleh servis dekat luar sana. Cuma korang kena ada knowledge sikit dan juga research lah kan, minyak apa yang korang patut pakai dan apa yang korang patut servis. Bateri dekat sini aku belum tukar lagi tau. Dia still lagi pakai stock punya bateri. And so far okey lagi. Aku tengok tahun dia dah lanjut dah sepatutnya. Tapi kenapa dia hidup pun aku tak tahu. Dia boleh hidup. So maksudnya dia punya alternator ni memang betul-betul power lah kan. Toyota kot kan. Itu yang kita nak daripada diorang. Other than that, apa lagi yang aku tukar dekat kereta ni sebenarnya? Hari tu aku rasa aku dah bagi tahu dah. So apa yang aku tukar, dia punya brake pad. Sebab kita nak save. Aku pun tak tahu apa brand yang dia pakai sebelum ni. So kita ambil MX-72. So yang ni boleh kata track dan juga street. Dia actually fokus pada street, yang spirited driving. Dia bukan track sangat apa. Yang track tak silap aku yang CCX. Yang tu dalam dekat 1,800 macam tu. Tapi yang ni murah je. Tak adalah murah, RM1,300 Malaysia. Dan dia tak ada macam bunyi krik kan. Nak kata dia tak ada debu, ada je. Kau boleh nampak je debu kotor kat sini. So still normal punya wear and tear lah kalau korang tanya aku. Rotor je aku tak tukar lagi. Sebab aku perasan dia macam like dah gelong sikit. Yang tu mungkin aku kena skim kot rotor yang ada dekat depan ni. Alright. Sebab aku tak nak tukar lagi. Tak murah tau rotor ni nak tukar. So itu kenapa aku cakap tak boleh nak tukar lagi. Kita pakai pula apa yang ada dekat sini. Alright. Tapi ada tak problem yang aku hadap dengan kereta GR-Yaris ni? Jujur aku cakap guys, jujur lah kereta ni ada a few problems yang aku tak cakap dalam video. Sebagai contohnya, untuk suspension ataupun absorber kereta ni, belah kanan ni dia ada isu tau. Dia ada bunyi ketak-ketak setiap kali aku langgar bumper. So dekat situ aku pergi tanya powerman, buat a few macam like servis kereta lah kan, yang check buat kereta bergerak tu atas bawah tu kan. Yang tu cost dalam RM50 je. Tapi katanya aku punya absorber ni problem. Dia ada bunyi. So itulah, kuat dah bunyi dia. Bukan sikit punya bunyi, dia kuat. So setiap kali aku langgar bumper tu bunyi ketak
And aku kena tukar belah sini. Sekarang tengah consider untuk beli absorber yang baru. Mungkin orang cakap kan, Fazli kenapa tak tukar je suspension baru yang coil ke kan? Actually aku tak nak, sebab kalau kan absorber yang ada kat sini dah okey dah bagi aku, and aku tak nak spend another 6 ataupun 7k. Lagipun dekat sini pun tune untuk performance, so pakai je apa yang ada. So sekarang aku tengah cari orang yang nak jual, yang nak let go. Aku dapat hari tu dalam RM1,000 je semua suspension. So dekat situ untunglah aku ambil yang dah pakai, yang second hand. Still okey lah untuk pakai. And then satu lagi, lampu ni sebenarnya ada masalah bergetar. So kalau korang bawa laju kan, lepas tu korang langgar uneven road ke, dia akan macam bergetar macam tu. Korang boleh nampak waktu malam, quite obvious. And dia tak terang sangat. Itu adalah a few problem. Dekat dalam adalah bunyi rattle sikit-sikit, but benda tu normal je kalau korang pakai kereta mana-mana pun. So ya, itu adalah kekurangan GR Yaris yang aku tak bagi tahu dekat korang lah. Alright guys, aku rasa itu je lah kan, apa yang aku patut ceritakan dekat korang. Kos servis kereta GR Yaris ni kan, kan tak adalah banyak sangat yang korang kena buat, dan tak ada complicated sangat pun sebenarnya. Kalau korang tanya aku personally, apa pendapat korang dan kos yang aku dah cakapkan ni? Minyak hitam dia termasuk filter dalam RM500, termasuk upah RM5.5. And then korang kena prepare untuk reaksa punya servis. Every time juga korang servis enjin, dekat situ kos dalam, tak silap aku lah, tak silap, dalam RM300. Tak silap aku belakang punya aksa ni dia lagi mahal sikit daripada yang depan, daripada minyak hitam ni. And almost macam korang tukar minyak gear. Dan nak kata expensive pun tak adalah over expensive. Dia dekat-dekat lah dengan FK yang aku pernah pakai dulu. Macam biasa guys, komen dekat bawah dan juga jangan lupa follow kalau kau nak tengok lagi konten pasal kereta GR Yaris ni in future, apa yang kita akan buat, nantikan. Macam biasa, leave like, subscribe. See you also, keep smiling. See you guys on my next video. Bye.